Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, Bunda Emi Channel. Hari ini cuaca panas tuh teman-teman. Tuh tadi Bunda habis lepas basuh baju, Bunda angkat kat luar, tapi belum sidai lagi. Kejap lagi lah. Ini Bunda nak tengok kat dalam nih, macam semua kusen-kusen ni dah dibuka teman-teman. Kusen-kusen dah dibuka, nak tukar baru sebab tak lama lagi dah nak raya kan. Ini kumpul sini, nanti ipar tu dah beli sarung tu yang baru, besok nak dekat raya nak pasang lah, sekali kemas-kemas. Ini Bunda sebelum sidai baju ni tengok-tengok sinilah, kalau ada yang belum dibuka, nak basuh sekali, senang kan sekali basuh. Dan cuaca pun panas, jadi kalau basuh-basuh kusen macam ni cepat kering kan teman-teman. Kalau cuaca hujan macam sejuk lah sikit, kalau panas ni ya Allah tekaknya kering. Kalau puasa panas ni tekak ni cepat kering, kalau bercakap je pun cepat tau kan teman-teman. Jadi Bunda ni memang pun sekarang dah kurang buat konten, sebab Bunda ni sekarang dah jaga baby pun iya. Kadang-kadang tu teman-teman Bunda dah buat video tapi lupa nak edit tau, lupa macam dah siang tu, pagi sampailah petang sibuk je dengan anak-anak sekolah lagi sampai malam, nanti lupa besoknya belum edit nantilah, lepas tu lupa lagi macam itulah sekarang. Jadi susah lah kalau sekarang ni macam seminggu sekali nak buat video itu, kadang-kadang susah tau teman-teman. Sibuknya itu kalangan sibuknya, kalau malam tu dah penat, lagi puasa ni kan. Kalau puasa ni masak kita kena petang, lepas tu berbuka, lepas tu malam sambung terawih ke macam tu, habislah. Tak macam tak rehat, pukul 11 dah ngantuk, penat tidur kan. Ini Bunda nak duduk mana ya, macam semua kusennya dah dibuka sarungnya. Dan Bunda ni nak sharing sikit tau teman-teman, sharing pasal kawan Bunda ada yang tanya, katanya kawan Bunda tu tengoklah satu video kat TikTok, katanya kat TikTok itu cakap kalau kat Malaysia itu kalau makan kat luar itu boleh kena tangkap dan dibawa menggunakan van jenazah macam tu. Tanya iya ke macam tu. Bunda seri ni nak duduk kejap lah, penat diri. Duduk sini ya teman-teman duduk sini. Ini spray wangi-wangi, Pak suami tu suka di spray rumah biar wangi cakap. Memang betul ya teman-teman ya, kalau kat Malaysia ni di bulan puasa ni ya teman-teman, bagi yang tidak berpuasa itu yang muslim ya, itu dilarang, tidak diperbolehkan makan di luar macam tu, di tempat awam lah maksudnya, walaupun dengan alasan apapun. Walaupun perempuan yang sedang berhalangan macam tu pun tidak diperbolehkan. Bolehlah beli makanan dibawa balik, makan di tempat yang tertutup lah, yang tidak ada orang yang nampak macam tu. Boleh makan tapi bukan di tempat awam, maksudnya yang tak berpuasa boleh je makan kan. Tapi tidak diperbolehkan di tempat awam macam tu. Dan memanglah kalau kena tangkap, ada pejabat tu yang nampak kena tangkap, memang ada yang dibawa naik van jenazah macam tu. Lepas tu kena denda ke, kena saman ke, ataupun kena macam jail, di penjara berapa hari macam tu teman-teman. Kalau kat Malaysia tu inilah undang-undangnya kat Malaysia. Kalau di bulan puasa, bagi yang muslim tidak berpuasa dilarang makan di tempat awam, di tempat umum lah ya, macam tu lah. Boleh makan tapi tempat yang tak nampak orang macam tu teman-teman. Dan juga kalau kat Malaysia tu bulan puasa ni teman-teman,
kedai-kedai makan, restoran itu tutup tahu, pagi tutup. Boleh diperbolehkan buka antara pukul 2 petang. 2 petang tuh baru boleh buka. Dan biasanya yang beli-beli macam tuh yang non muslim tahu teman-teman. Boleh makan kat situ yang non muslim. Sebab dulu Bunda kerja kat restoran, jadi Bunda tahulah. Lepas pukul 2 petang baru boleh buka kedai. Rata-rata teman-teman kalau restoran tuh rata-rata semualah restoran yang muslim tuh tutup tau Kak Malaysia ni. Kalau di bulan puasa. Lepas tu kat sini memang setiap bulan puasa setiap petang tu ada bazar Ramadan. Jadi mudahlah bagi yang berpuasa kalau restoran tutup tak buka, bagi yang bekerja ke macam tu mudah nak beli juada makanan untuk berbuka itu kat bazar. Bazar tu tak ada cutinya, setiap hari buka selama bulan puasa teman-teman. Macam tu lah kalau kat Malaysia undang-undangnya sangat ketat ya. Kalau kat sini disiplin memang bagus lah teman. Sedangkan tu hari kan, tu hari kat sini tu ada isu tahu teman-teman. Orang buat live streaming itu buatnya live itu siang hari. Lepas tu dia dengan live streaming itu dengan bangganya yang orang tu minum di siang hari, minum ke makan macam tu. Memanglah itu yang live streaming itu perempuan tahu, perempuan tu katanya tengah pantang bersalin, jadi memang pantang bersalin itu bolehlah makan minum tak puasa. Tak, memanglah dia masa live streaming itu kat rumah dia makan minum tu, tapi salahnya apa, itu masa live streamingnya itu di siang hari, jadi dia masa live streaming itu menunjukkan bahwa dia boleh makan boleh minum macam tu. Itu pun tidak boleh, itu pun macam kena teguran lah. Diambil bawa ke balai macam tu, kena tegur, tak boleh. Lepas tu ada juga yang Bunda baca kat Google tu berita katanya masa ada orang kat klinik itu pun orang tu tengah pantang kan, faham kalau tengah pantang kan tak puasa, tapi itu masa tu orang tu kata minum macam tu kat tempat orang yang ramai-ramai duduk menunggu itu. Jadi orang tu selamba je, relax je minum, itu pun kena tegur tau teman-teman. Macam tu lah Malaysia bagusnya kan. Memang pantang betul lah kalau orang tengah berpuasa ada yang makan ke minum ke di tempat awam. Habislah kalau kena tangkap. Ada yang dibawa dengan wen jenazah. Lepas tu kena denda lagi. Kalau tak pun kena penjara 2-3 hari macam tu lah kalau kat sini. Ya itulah bagusnya undang-undang kalau kat Malaysia ya teman-teman ya. Kalau di bulan suci Ramadan ni tak ada macam restoran ke, kedai makan ke, buka ke. Lepas tu yang tak puasa boleh makan, ditutup dengan korden, dengan langsir macam tu. Kat sini memang tak ada. Ada yang tak puasa boleh beli, itu pun dibungkus. Itu pun selepas pukul 2 petang. Sebelumnya tak boleh. Kalau kena pun umpama ketahuan ada yang Muslim beli kat restoran tu sebelum pukul 2 macam nampak gitu. Itu pun kena tahu teman-teman. Bukan yang beli saja. Tempat restorannya tu pun sama. Kena saman, kena denda. Macam tu kalau kat sini. Bagus kan undang-undangnya. Jadi kita betul-betul menghormati orang-orang yang berpuasa bulan suci Ramadan itu. Betul-betul semua menghormati. Tidak lantaklah engkau tak puasa, aku suka-suka makan macam tu. Kat sini tak ada macam tu. Okeylah ya teman-teman, sharing Bunda hari ini. Terima kasih banyak-banyak yang sudah menonton video Bunda Emy. Bunda Emy ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Ini Bunda nak sambung tengok, nak mengemas. Lepas tu nak sidai baju. Sebab tak lama lagi dah nak raya.